Hello, welcome to Bosco Channel. Kali ini Bosco nak melaporkan ini sawit yang dah ditanam dalam 2 tahun 4 bulan macam tu. Tengok. Sudah ada buah pasir. Ada buah sudah. Ada buah sudah, bos. Nampak gaya hujung tahun ini bolehlah, ataupun bulan 10 macam tu bolehlah ambil ni. Okey, kalau saya yang buah biji dia sudah ada minyak. Okey, bos. Okey. Atasnya ayak sigat benong kerja. Ni ayak sigat tadi. Oh, ayak sigat. Oh, dia tuan. Kami tu benong bersih kapon sawit tu. Nebas pon dah. Okey, cuci ataupun bersih sekeliling pokok sawit. Sawit 2 tahun lebih ini telah mengeluarkan hasil. Tengok ini dia. Ini pokok yang kedua. Oh, sudah ada buah. Ini buah dia. Okey, lepas ini kita bagi baja. Oh, atas sana pun ada buah. Yang ditebas oleh ayak bujang sigat. Ayak bujang sigat lah tebas. Di sana ada. Okey, dia dah naik ke atas. Yang ditanam dahulu ini, yang fasa pertama ini adalah sebanyak 30 pokok. So sudah semak. Sehari ini kita bersih keliling pokok dan kita bagi baja. Okey. Nampaknya sudah ada buah nih, bos. Dah ada buah. Si braso. Dah ada buah. Ini dia satu pokok pun sudah keluarkan buah. Okey, kita naik ke atas lagi. Naik ke atas. Okey. Ini pun. Oi, sudah keluarkan buah, bos. Okey. Atas. Ini adalah sawit company. Sawit company. Kita tengok. Begitu indahnya pemandangan. Ini fasa baru tanam. Dan itu dia, bos. Hari ini kejutan dari atas bukit. Dari bawah sana. Naik ke atas. Bos. Sampai hujung jalan. Ada tiang elektrik tepi atas jalan sana. Ada tiang elektrik. Itu saya punya, bos. Inilah kejutan yang nak ditunjukkan. Boleh tahan, bos. Boleh tahan. Cukup untuk mengeluarkan peluh dan aktiviti hujung minggu, bos. Okey, bos. Okey, kita berjalan-jalan lagi, bos. Ini blok baru yang telah diusahakan. Fasa 1, 30 pokok. Tapi satu pokok telah mati sebab tanam betul-betul pada rumpun buluh. Dan semasa buluh tu membesar tak nampak, dia kena spray, kena racun dan mati. Okey. Sampai sini, bos. So, saya membawa kumpulan geng sawit, bosku, teman-teman yang ada minat dalam sawit, untuk meronda dan menjelajah melihat pemandangan kebun saya hari ini. Hari yang indah. Oh, cantik pokok sawit, bosku. Okey. Ini yang telah ditanam tadi, bos. Seperti yang saya beritahu di awal tadi. Sudah 2 tahun lebih. Dia sudah dibersihkan. Okey, dah dibersihkan. Dah ada keluar bunga, buah biji dah ada. Ini dia tadi. Satu pokok yang telah mati dulu.
dan ditanam baru. Telah digantikan dengan anak pokok yang baru. Kita buat ini secara pelan-pelan, bos. Oke, so ini adalah kerja berat. Oke, stay tune, bos. Nanti kita sambung semula. Oke. Oke, bos. Seperti yang dilaporkan pada hari Isnin, kami sedang bergerak membawa anak benih sawit untuk ditanam. Isnin 9 hari bulan Jun. So hari ini hari Sabtu 14 hari bulan Jun. Inilah anak-anak sawit yang telah kami hantar ke tapak penanaman yang dah ditanam, bos. Ini yang dah tanam. Yang mampu kami tanam cuma 32 pokok, bos. 32 pokok. Okey. Disebabkan semasa menebas kawasan ini hujung tahun lepas sampai bulan Jun ini cuaca tidak menentu. Jadi rumput, kayu-kayu ini tidak sempat kering. Dia nak kering, ditimpa hujan. Jadi tak sempat untuk dibakar. So caranya adalah hari ini tengok dia sudah menjadi semak. So cara yang kami gunakan sekarang adalah terpaksa tebas, bos. Tebas, terpaksa keluarkan keringat sikit. Tebas, buat dia punya lining dan tanam. Okey. Step seterusnya nanti adalah kita akan spray pancit. Mancit rumput, bosku. Mancit. Okey. Dengan harapan sawit ini akan membesar. Apabila dah besar nanti, rumput ini akan kalah, bosku. Kalah kerana dilindungi. Cahaya dilindungi oleh daun-daun sawit. Okey, sampai bawah sana, bos. Satu line ini, bos. Satu line ini sampai bawah sana. Ada lebih kurang 10 pokok. Lebih kurang 10 pokok dalam satu baris. Satu baris pertama, baris kedua ditanam secara berselang-seli, bos. Dengan jarak lebih kurang 29 ataupun 30 kaki. Okey. So, sudah menjadi pengajaran di mana sebelum ini saya tanam dalam lingkungan jarak 26-28. So, itulah kesan dia, bos. Sawit yang telah besar di seberang sana tu. Nampak sangat rapat. Sangat rapat. So, sangat mengecewakan. So, itu telah menjadi satu pengajaran buat saya, bos. Pengajaran supaya jangan tanam dekat. Kalau nak lebih cantik, tanam dalam 29 ke 30 kaki. Secara 3 segi. Okey, bos. Ini perkongsian, bos. Perkongsian daripada saya. Okey, bos. Jangan lupa, bos, untuk memberi semangat kepada saya membuat video-video yang seterusnya. Macam mana cara penjagaan dan seterusnya. Bagi rakan-rakan, peminat-peminat. Okey, yang ternampak video ini, tolong subscribe, bos. Tolong subscribe. Okey, untuk menyokong video-video yang saya buat. Okey, dengan subscribe anda. Okey, dengan like anda dan share anda kepada rakan-rakan dapat membantu saya untuk menyuntikkan lagi semangat bagi saya menyediakan video-video bagaimana menjadi, bukan mengajar, bos, tapi cuma berkongsi pengalaman menjadi seorang petani sawit. Sikit-sikit sajalah, bos, untuk kita aktiviti hujung minggu. Okey, bos. Terima kasih. Okey, bos. Kita masih meronda sekarang, bos. Ini sawit fasa 1 yang ditanam baru. Okey. Ini dia pokok-pokok dia. Di sana. Sini dan di bawah sana. Di situ ada mengeluarkan buah. Okey. Okey. Ini juga yang kami buat hari ini, bos. Tengok. Tengok tong. Tong tadahan air hujan. Ini untuk memudahkan kerja dan meringankan kerja dan mempercepatkan kerja. Di mana nak pergi ke bawah sana untuk mendapatkan sumber air agak memerlukan tenaga naik bukit. Jadi
kita sediakan kemudahan tong ini, tong tadahan air hujan. So hari ini projek ini pun dibuat ini untuk membolehkan air hujan ditakung dan bolehlah aktiviti spray memancit dilakukan dengan cepat. Ini sarut yang semua dah tanam dahulu. Okey. Memang cantik bos. Sawit ini nanti suatu hari kalau dia kena buah, kena masa kita harvest, semua buah dia akan jatuh ke bawah bos. Akan bergolek ke bawah. So memang senang, tunggu di bawah saja, kumpul buah di bawah saja. So dia condong kecurunan dia lebih kurang 45 darjah. Slope ini lebih kurang 45 darjah. Sampai di sana bos, ada kayu ini, kayu itu. Itu selepas ke atas itu adalah tanah orang lah. Okey. Ini dia kebun bosku. Cantik view bos, cantik, memang cantik view. Sekarang pukul 1 lebih tengah hari. Ini menghijau sawit bosku. Okey, bye. Kita bertemu lagi selepas ini. Tok penyanyi kami. Nada Jakob Bula atau siga mamai tok. Namanya Ricky, ukai Ricky L, ukai Ricky Anderson. Sigi ama Ricky. Malamari. Okey, so ini kerja kami hari ini bos. Usaha tangga kejayaan. Tuh, Cip. Okey, Cip. Ais. Lu kena apa nyamut? Ngelaban akar, Cip. Dia lelak baduk ke lagi, Cip? Dia alah lagi baduk ke? Lama hari tu hangat deh. Ni bujang tadi deh. Ambil siang. Oh. Ayat bujang. Oh, leban kita kak nimun air. Baru dia nenek. Panah mai sawit lagi. Udah besi pasut buah. Induk bedak. Oh, bujang. Oi. Lagi kami dua nganjuk agak. Ni anyin. Tu ayak bujang sigat benong ke bawah, sedang ke bawah dia ambil atap zinc sependek untuk kita menakung air hujan. Kita ya, aku nolong Nuan. Okey ya. Okey, kita stop dulu. Kita kerja dulu. Okey bos. Okey ya. Okey bos. Ini mu aku deh. Isi pada mu aku. Okey, angkat. Okey. Kami sedang kerja hari ini bos. Bawa atap. Nak pergi buat tempat untuk menakung air hujan. Okey bos. Jom bos. Alright. Alright. Udah kelitok nanti. Dikit tak. Macam video. Dikit tak nak. Okey aja. Ini dia. Jangan masih yang ni buah. Kapang kasing kok. Dito ya. Tali. Gambar. Ada di gambar dia. Cina gambar. Pusat. Oh. Nadanya. Ada tempat kancang. So begini cara ya. Laban daripada sebab hari ni tak ada bawa tali dawai bos. Tak ada bawa tali dawai. So kita buat sementara dulu. Dito. Beri kayu. Okey, beri kayu. Alright, beri kayu. Ada tali. Kita basalam gitu aja lah. Tuh. Kena ketan aja.
Banyak mah. Keringetan dulu. Keringetan sementara. Oke. Banyak ngoyang. Oke. Si gambar muar. Ayah. Ayah punya sigat. Nih, enggak kepala aku putus. Nada pedok. Udah. Untuk pertama kali ayah hujan sigat bagai kamera. Jadi ayah, terima kasih. Untuk sementara tu ya. Oke. Ialah kita ambil dawai, enggak kayu melintang, ikat. Kita ikat dawai atap sependek ini supaya tak terbang. Tu temporary kak. Temporary good. Okay, Temporary. let's go. Nah, oke. Okay, bye. Madi pala aku putus, saya pedak.